Mas kahwin saya berikan kepada Amelia sebanyak RM50,000 dan saya dah transfer dekat dia. Alah, orang lain pun bertunang tak? Tak adalah beria bercakap sendiri. Wakilkanlah orang tua. Kalau tak ada mak bapak, wakilkan adik-beradik. Kalau tak ada adik-beradik, wakilkanlah papa saudara, mak saudara. Alah, menyampah pula aku tengok ya. Macam kau seorang aja bagi hantaran. Macam kau seorang aja bagi duit. Macam kau seorang aja bagi cincin. Macam kau seorang aja sayang. Menyampah pula aku. Main nak sombong lagi bahasa. Kalau nasi bercakap pun dah poyo dah. Yang kau bercakap tu depan orang tua. Dah lah kau ada dalam majlis pertunangan tu. Kalau ikut ada resapnya, kita ni lelaki tak payah duduk dalam tu. Tak payah. Duduk dalam kereta tak apa. Kalau nak ikut tak apa, duduk dalam kereta. Habis selesai orang tua berurusan, waktu makan pun kita keluar. Sampai nak kemaruk lagi kau sendiri. Cakap awas tujuh cincin kau ya. Semua kau nak cerita lah ya. Tujuh cincin. Lagi apa lagi? Satu merisik, satu bertunang, lima tahun perkenalan. Alah. Budak-budak sekarang. Adab mana dek, adab? Janganlah. Lepas tu dah lah cara kau bercakap tu. Bunyi sombong lah bunyi. Alah, entahlah. Budak-budak sekarang. Sekali tengok dah macam salesman dah. Dek, kau buat presentation ke dek kat depan tu dek? Alah, ngarut dah kau dek. Aduh, lain kali jangan buat lagi jangan buat lagi. Palu. Barang atau dulang hantaran 3/3. Wang hantaran tiada. Mas kahwin saya berikan kepada Amelia sebanyak RM50,000 dan saya dah transfer dekat dia. Boleh tanya dia? Okey. Saya betul-betul sayang dia dan saya cintakan dia. Saya nak dia jadi isteri saya. And tarikh pernikahan kita orang pada 15 hari 8 2026, lagi 4 bulan. Lebih exact dalam 3 bulan lebih lah. Di rumah dusun Pasir Putih. Yeah. And jika apa lihat dekat cincin tu, dia ada 7 cincin. Tu semua ada maksud dia, ada makna dia. First cincin is cincin merisik. Second is cincin bertunang. 5 cincin tu maksud dia 5 tahun kami berkenal. Why so serious?